Jangan terjumpa dengan orang. Sekarang kami on the way. Ya, cantik kan dalamnya. This is me before tukar baju. Tengah tunggu dia orang. Tengah tunggu outfit sampai. Patutnya like Anissa kenal. Tu dia. Yang dinanti-nantikan. Tak payah ikut pasal itu. Ikut aku. Hijaunya semua orang. Sedondon. Tak ni dudun pun hijau ni. Thanks bro. Let's go. So aku cakap dengan dia mantap. Kan ada bawah ni. Saya nak beli. Dengar lah kan. Saya nak beli kopi asin. Kopi asin tu kat sana beratus. Ya. Oish, ni mahal tu. Mesti lah. Tak suruh. Ada pulut kuning. Mana kek pisang? Sampai lagi kan ada. Ada carrot cake. Nampak satu tu yang ada cream cheese? Takut orang tak makan sangat. So buat satu dulu. So nanti bagi dia yang lain. So ada brownie cheesecake. Tengok, tunjuk siapa yang buat. Boleh beli datang sini. Cuba tekan mana aku. Paling handsome lah, cari paling handsome. View dia. I kan vlog, I kan jalan. Hi guys. Today is the day guys. Final. What day? Today is MGT final. Apa ni? Apa yang awak tengah pegang? Okay, so kita ada beli brownies kunafa. Wow. From Arif. Wow. Dah Harga dia €6. Beratur yang tengah beratur? Ya? Okay. Baik. Ya. Dengan cari apa ni? Tunggu apa? Burger Malaysia. Kau dah pay order ke? Kenapa nak buat ni? Memang tak ada Bukan sebab tak bayar. Boleh share account boleh tau. Seleki 2 vlog ni, sumpah sorry. Thank you. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang beri aku makan. Orang dah habis cakap baru kamera sampai ke sini. Awak tengah makan apa? Saya tengah ni Burger Malaysia. Let's try. Ini burger daging ke burger Malaysia? Besar betul. Tak tahu nak gelak ke nak apa. Comelnya. Sekarang tengah fashion show. Macam dekat sangat kamera kamu. Fashion show. Arisha bayar berapa? Berapa dia punya tiket? Tak tahu. Apa? Apa kau nak? Kau hide kan? Oh, tangan ke? Lambat tu. 5 minit aku dapat 10 udang. Ni doa aku makbul. Apa doa kau? Ha? Tadi tu? Kali dah nak baca doa ni. Aku pernah dengar doa ni. Hai. Wow, yang baru. Kali tu orang kata. Aku tiba-tiba masuk ke dalam ni. Yalah. Oh, tadi aku asyik dengar nama kau dipanggil nasi lemak. Kau tak main nasi lemak? Apa nasi lemak? Arisha. Buat malu lah nama aku kena sebut. Ada nasi lemak tak di mana Afika Batrisha ni? Nasi lemak tak ambil macam tu. Blacklist tu budak ni. Oh, dia tak ada sudu garpu tak. Oh no. Mak sendiri yang sentuh apa? Kau tengok yang hijau oren. Okay guys, kami merasa laksa Sarawak. Ayam ni pun Nice. Weh, aku suka lah nasi lemak kecil-kecil macam ni. Weh, ni nampak sedap tu. Kali dia sedap. You do? Sampai sudah kita. Weh, sedap tu ni. Tahu. Kenapa dia buat sambal ni? Tak resepi. Kau nak sambal sedap tu? My first time trying laksa Sarawak. Kau tak pernah makan nasi Sarawak? Tak sekarang. Sorry tu. Datang lah. Datang Sarawak. Tak, datang rumah aku. Untuk makan. Tak apa, dia Kau tahu dapat hari dah. tu dia pergi send gambar makan laksa Sarawak. Aku malas. Kita Aku rate. dah perut aku dah bunyi-bunyi tapi aku tak reply. Kita rate laksa Sarawak Paris. Maksudnya waktu yang sama kita orang. Wow. Yang aku bangga aku ada. Tenang. Kenapa? Weh, jangan kamera ni. Tutup muka aku orang. Tak, sekarang ni. Lain. Sejuk je aku ni. Dah boleh apa kalau nak duduk muka aku je. Weh, tak apa. Sedap. Sejuknya. Weh, itu tadi kat warung kau ada tadi. Dekat yang gemuk punya tempat ada microwave. Macam aku boleh ke? Aku panas ke?
Tak. Dia kena bayar. Sekarang kami dekat gerai budak-budak nonsi. Ni yang menjualnya ni. Kita orang beli makanan sendiri guys. Kita beli makanan sendiri sebab kita tak makan lagi. Ya. Finnya. Korang tak ada order apa-apa ke kat sana? Ada nasi kerabu. Siapa buat ni? Tak boleh? Salah. Masuk boleh? Kau nak masuk kan? Tunggu ambil gambar foto-booth. Nak juga. Kak kau kan separuh je nampak. Sebab kita boleh tinggi. You juga macam gila. Terima kasih. Dia ambil gambar bila? Tak tahu Hari Syah bila-bila kau boleh ambil gambar. Syah sambil kau tidur kau boleh ambil gambar. Aduh aku tak boleh makan. Aku dah sakit tulang. Kau nak gambar dia orang? Dia kan bukan aku. Ada siapa ada aku ke? Ada kau yang kau besar gila. Tapi Kita kena tapi ada orang yang buat dia kat depan. Alamak, ya dah. Nanti Kita orang nak review lucu ni. Belakang. So kita review ni dulu. Ni apa? Coklat Dubai. Suara berubah ya. Coklat Dubai Hazim bagi. Close up. Tapi dia dah patah 2 dengan nada tadi. Pasal 2 pasal 3. Ni nampak macam lagi authentic. Sorry kau tak makan. Tapi Tak rupanya ada siapa mic. tu? Tak ada mic. Tak ada. Dari Phoebe korang. Korang imagine lah. Muat tak? Dia kan. Kurang. Yang ni dengan yang dekat Zurich mana lebih sedap? Ni lagi crunchy tu. Berapa? Beg-beg kena ambil tau crunchy untuk betul. beli Tapi kan. ni dia dapat lagi banyak. Dia kata tak Dia apa beg kat untuk beli. Dia buat umrah. Tapi ni yang Dubai punya lah. Mana yang Azim bagi eh? Recently dia Dia baru balik tadi hari ni. Naik flight. Bila dia pergi umrah? Cuti sebulan? Dia pergi seorang. Tu. Bagus. Wow. Dia Kau independent. memang nak bagi aku satu lah. Aku siap seorang je umrah. Dia ibadah susah sikit. Jauh. Boleh? Ni. Dan kita nak Sedap. Dia tak manis sangat lah. Dia macam Umrah. after taste dia. Nak kena berdiri tak ke dekat? Azim je kata Muka dia ni buat aku rasa macam nak kena review makanan dia sekarang. Ni dia makanan dia kau cakap dia. dia kata fat nanti turation jadi Kau masak rendang kan? Pulut bukan dia masak, pulut boleh cakap sedap. Rendang. Pulut tu memang nampak sedap pun. Dia ikut ejen mesti. Pulut dia. Aku masak pulut juga. ikut ejen ke ayam ejen apa Bila kau buat ni semalam? Oh, rajin. Ini dia untuk diri sendiri. Self reward. Wah, gila. Aku nampak yang ni. Ya. Tak sebenarnya Malaysia lagi murah tu. Ya. Benda kerja Malaysia. Kau ada? Ya. Kau terima semua komen tak? Ni pulut kuning recorded by orang yang buat pulut kuning ni. Sedap. Saya rasa. Tapi kita Ayam dia terlalu generous guys, terlalu besar. Jadi macam tak mampu nak makan sekarang. I hope that you guys will enjoy my performance, and if you guys know one of the song or all the song, I invite you guys to sing together with me. So let's have fun together. Jadi nervous lebih. Padahal bukan dia punya nervous lebih dekat dia. Can you sing along together this one?